Ini adalah bahagian yang saya nak jahit. Saya akan ambil bahagian yang kita potong separuh tadi, yang bahagian ni. So saya akan jahit dekat sini. Saya akan jahit, buka macam ni. Saya akan jahit dekat bahagian lipatan ni. Dengan hujung dia kena kat garisan yang kuning ni. Agak-agak lah. Agak-agak. Tak semestinya tepat. Tapi macam ni lah. Start, end, start, back tacking. Okay. Garis sampai bahagian yang saya tanda tadi kat bawah ni. Okay, and then yang lagi satu yang besar sikit ni pun sama juga. Saya akan buka ni, saya akan jahit dekat bahagian yang lipatan ni. Okay, lebar ni antara dua jahitan ni adalah pasti jangan besar sangat. Agak-agak dalam saiz ni juga. Saiz blanket ni. Saya tak tahu blanket betul ke nama blanket tu. Okay. Dah jadi macam ni. Saya akan gunting tengah-tengah ni. Okay, hujung ni kita buat segitiga. Kita gunting sampai yang hujung jahitan, ke hujung jahitan. Jangan sampai kena ke hujung je. Ni pun sama. Kat hujung jahitan. Jahitan last tu. Next kita akan buka ni. Alamak, benang kat belakang tak tukar. Okay, tak apa. So ni benang ni biar je. Saya tukar. Okay, tukar. Okay. And then saya akan terbalikkan yang ni ke belakang ni. Dan saya akan jahit, tindihkan dia macam tu. Sampai kat bawah ni lah, sampai hujung sini. Okay. Tutup jahitan bawah tu. Saya memang kena tutup betul lah, sebab garisan tu lain warna. Okay, macam ni. And then nampak juga sikit. Dan then ni terbalikkan macam ni. Yang segitiga ni kita keluarkan. Okay. Ni kita jahit segitiga ni kat sini. Okay, nampak macam ni. Sebahagian dia akan jadi macam ni lah, tak nampak. Lepas tu ni kita pun buat yang ni pula. Kita tutup ni, kita jahit.
So yang ni saya buang sikit. Tak nak tebal sangat kat bawah dia. Macam ni saya buang sikit. Okay, dah siap kiranya blanket macam ni. Okay, and then kita buat lagi satu. Okay, kita buat lagi satu. Kalau nak tengok betul-betul yang ni. Okay, saya akan matikan kat sini. Yang ni saya buang sikit, tak nak tebal sangat. Tak nak tebal kat sikit. Okay, macam ni.
Okey, siap untuk yang satu lagi. So sekarang kita akan pasang kaf tangan.